sejahtera. Nama saya ialah Susila Sidampara. Ini adalah projek kesedaran undang-undang dalam bahasa Malaysia bahagian kedua. Projek kesedaran undang-undang dalam bahasa Malaysia bahagian pertama telah dilancarkan pada tahun 2023. Matlamat projek ini adalah untuk menyebarkan makluman mengenai undang-undang kepada rakyat Malaysia. Sistem perundangan dan kehakiman di negara kita telah wujud selama-lama ini sejak zaman Kesultanan Melaka. Pada zaman sekarang, sejak negara kita merdeka, undang-undang diperbuat oleh Parlimen di peringkat persekutuan dan oleh Dewan Undangan Negeri di peringkat negeri. Semua orang, khususnya warga negara Malaysia, harus tahu mengenai undang-undang yang diperbuat oleh Parlimen dan Dewan Undangan Negeri masing-masing. Segala aspek kehidupan kami dikawal oleh undang-undang. Pertalian di antara satu dengan sama yang lain dikawal oleh undang-undang. Pertalian di antara pasangan ibu bapa akan ditentukan oleh undang-undang keluarga mengenai perkahwinan. Seorang bayi yang dilahirkan dan statusnya akan ditentukan oleh undang-undang keluarga dan undang-undang perlembagaan. Pertalian dengan ibu bapanya akan dibuktikan oleh sijil kelahiran. Undang-undang yang adil dan saksama memberi perlindungan kepada seorang. Seorang kanak-kanak berhak mendapat penyelenggaraan daripada ibu bapanya. Dalam projek ini, 12 topik akan dibentangkan. Topik-topik tersebut ialah undang-undang perlembagaan yang merangkumi pelantikan Perdana Menteri, prosedur jenayah yang merangkumi tangkapan, pencarian dan jaminan, undang-undang pekerjaan dan perhubungan perusahaan yang merangkumi cuti rehat, cuti sakit dan cuti umum di bawah Akta Kerja 1955, pemecatan kerja secara konstruktif, perundingan kolektif dan perjanjian kolektif, hak-hak pekerja apabila dituduh salah laku, pemecatan di bawah langkah penghormatan, hak-hak pekerja yang mengandung dan bersalin di bawah Akta Kerja 1955, pentadbiran harta pusaka kecil, undang-undang keluarga sivil yang merangkumi perkahwinan dan penceraian. Saya berbesar hati untuk memperkenalkan ahli-ahli kumpulan literasi perundangan ini. Mereka adalah ahli-ahli dalam bidang perundangan. Puan Bharati Krishnan, Puan Mohana Rajakumaran, Tuan Joshua Wukai May, Puan Jihan binti Azman, Tuan S. Mohendran, Tuan V.K. Raj, Datuk T. Tawalingam, Dr. R. Usha Devi, Puan Siti Ariba binti Ahmad, dan Puan Sumita Yana Raja. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada mereka kerana mengambil bahagian dalam projek ini. Saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak LexisNexis Southeast Asia atas sokongan dan penyertaan mereka secara khusus kepada Puan Gayatri Raman, pengarah urusan LexisNexis Southeast Asia. LexisNexis telah menyediakan platform atas talian dengan membuat rakaman suara individu menggunakan teknologi jarak jauh. Mereka telah menyediakan caption dan sari kata dalam bahasa Inggeris. Setiap pembentangan akan dirakam dan dimuat naik ke dalam YouTube secara berkala-kala. Keseluruhan siri akan berada dalam senarai main YouTube. Saya telah terlibat dalam mempromosikan literasi undang-undang sejak tahun 1980-an. Saya amat berpuas hati menyelaraskan projek kesedaran undang-undang dalam bahasa Malaysia. Adalah diharapkan agar platform atas talian akan dapat menyebarkan setiap pembentangan kepada penonton yang lebih luas.
Sila kongsikan setiap pembentangan di platform atas talian dan media sosial. Sila juga langgar di YouTube. Saya amat gembira melancarkan projek kesedaran undang-undang dalam bahasa Malaysia bahagian kedua. Terima kasih.